Korang tahu tak, ada 3 pelakon muda dalam drama siri Glee yang dah pun pergi buat selama-lamanya. Sampai orang label drama siri Glee ni curse. By the way, kalau korang tak tahu Glee ni cerita pasal apa, video lepas aku dah cover. Kalau korang dah pernah tengok cerita Glee ni tapi tak tahu pasal pelakon mana yang dah pun meninggal dunia ni, jom kita go through. First kali, Finn Hudson, hero ataupun pelakon utama dalam drama siri Glee ni, nama sebenar dia Cory Monteith. Dia konsum bahan terlarang dan juga ada campuran alkohol yang memang lepas bedah siasat dikatakan sangat toksik dan memang boleh bawa maut. Beliau pergi ketika show Glee tu masih lagi sedang berjalan. Ada satu episod yang diorang khaskan untuk karakter Finn Hudson ni untuk hargai Cory Monteith punya jasa dalam drama siri Glee. Lepas daripada episod tu pun nama Finn Hudson masih lagi disebut-sebut sampailah Glee ni habis ditayangkan. Yang kedua, Noah Parkerman ataupun nama sebenar dia Mark Selling. Mark Selling ni dia pergi dengan cara menggantungkan diri dia. Yes, dia ambil nyawa dia sendiri beberapa minggu sebelum dia patut masuk ke penjara atas kesalahan memiliki video bukan-bukan yang melibatkan kanak-kanak. Dia pergi bila drama bersiri Glee ni dah habis ditayangkan. Tapi lepas dia pergi tu, tak ramai pelakon dalam cerita Glee ni dok mention pasal dia disebabkan kesalahan ataupun jenayah yang dia dah buat. Satu lagi, Naya Rivera yang bawa watak Santana Lopez dalam drama siri Glee. Punca kematian, beliau cuba selamatkan anak beliau yang jatuh ke dalam tasik, tapi dia tak cukup kudrat untuk nak selamatkan diri dia sendiri dan dia pun lemas. Selepas Naya Rivera pergi, beliau pun ada dihargai juga, terutamanya sebab dianggap sebagai wira kerana menyelamatkan anak dia sebelum dia pergi, dan juga lakonan dia dikatakan beri impak pada budaya dekat US, which is budaya tu salah untuk kita.